Kat sini ada dua layout. Okey, saya akan terangkan kepada anda apa beza dua ni. Satu kat sini, lagi satu sana. Nampak? Dia punya saiz sama je, tapi susunan dalam dia lain. Jom kita tengok yang ni dulu. Bila masuk je terus ada U-shape punya lounge. Jadi meja makan. Almari pakaian. Depan ni ada katil single untuk 2 orang. Tapi kalau kita nak convertkan jadi king size, kita boleh tambah tilam dekat tengah. Dia memang dah ada panel yang boleh tarik keluar ni untuk jadi platform tengah. Jadi king size penuh. Tepi ni fridge, ada lock. Bawah. Sinki. Blower dekat sini untuk orang yang duduk sana, dan blower sini untuk orang yang tengah tidur sini. Dua arah. Untuk 4 orang. 4 berth ni. Lagi satu, ada lagi satu model untuk 6 berth. Jom kita tengok. Yang 6 berth tu 6 orang boleh muat. Katil 3 tingkat belah sini. Jadi ini dah 3 orang lah boleh muat. Okey lah. Sebab lebar dia 2.1 meter. Jadi memang cukup lah. Selain daripada 3 ni, ada lagi tempat tidur sini. Convert jadi sofa dengan tempat makan. Meja ni kalau turun, jadi tempat tidur. Kalau di meja makan, sangkut sini lah. Macam biasa lah. Yang ni boleh seorang dewasa. Belakang ni boleh 2 orang lagi. Jadi ada berapa orang? 3, 4, 5, 6. Itulah 6 berth. Ui, lembut tilam ni. Lampu ambient light. Color apa? Biru. Biru. Tu. Okey, sini toilet. Macam toilet kat tengah kan. Ni toilet belakang tadi. Tapi keluasan dia sama lah. Macam ni juga lah toilet. Cebok untuk shower sini. Kantong baju sini. Itu sinki tambahan. Macam tadi tak ada sinki ni. Layout yang 6 berth ni siap ada sinki nanti. Untuk gosok gigi boleh lah. Ni tidur. Gosok gigi, tidur. Almari baju dia panjang terus sini. Full size. Fridge. Dia design ikut ni. Ikut colour sama. Panjang macam tu fridge tu. Lagi besar daripada tadi. Okey, harga dia beza sikit je. Macam yang tadi 4 berth tu 224,000, yang ni 230,000. Boleh loan. Tahun 2024 ni. Okey, lain sama. Sinki sama tadi. Induction cooker sama tadi. Tingkap. Ada tirai ni. Bukan selalu ada tau. Ni. Jarang ada. Ni saya tunjuk. Contohlah takut. Malulah kan kalau seksi sangat ke kat sini kan. Tutup lah tirai ni. Untuk privacy. Okey, bagus ni. Jarang ada macam ni. Lepas tu kalau budak-budak pula. Contohlah budak perempuan dewasa dah segan kan. Ada juga sini. Tirai. Kan? Untuk katil 3 tingkat belakang pun ada tirai juga. Tutup kan? Privacy. Tak nampak. Okey, yang tadi mak bapak punya baju, sini ada budaknya baju almari. Asing. Budaknya baju sini, mak punya baju sana. Apa kita cukup? Dia kata nak bagi kita pinjam untuk pergi camping. Okey lah ni. Untuk 6 orang kan. Beres.